Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita start dengan first education yang kita perlu tahu adalah basic apa itu SNR, support and resistance. Apa itu support and resistance? Ini untuk basic people yang memang zero knowledge dalam trading ni. Saya nak bantu korang semua, okay? So, kita nak tahu resistance ni adalah maksudnya harga tinggi, support ni maksudnya harga rendah. Nak tahu perbentukan resisten dan nak tahu perbentukan support ini. Berbentuk tajam atas itu adalah resisten, berbentuk tajam bawah itu adalah support. Dekat sini korang tak akan nampak mana satu resisten, mana satu support. So nak tahu dia, semua ada resisten dan semua ada support. Okay, contoh nak dikatakan contoh nak dikatakan. Tengok sini ya. Okey. Saya lukis sini. Daripada sini ke sini. Lepas tu daripada sini pergi ke sini. Lepas tu daripada sini, sini pergi ke sini. Dan sini pula turun ke bawah ni. Okey. Kalau kita zoom in. Okey. Andai kata saya zoom in sekarang nampak tak? Dekat sini. Sekejap nak bagi jelas sikit. Okey. Nampak tak? Dekat sini ada dia tajam ke bawah. Dia menurun, lepas dia menaik. Okey, dia turun, lepas tu dia naik. Ini orang panggil dia support. Okey, kalau kata dalam candlestick dia memang tajam. Bentuk dia orang panggil dia bentuk sekata, sama rata sahaja. Okey. Ni. Dia turun, lepas tu dia naik ke atas, itu adalah orang panggil dia support. Lepas tu bila dia naik ke atas, contoh nak dikatakan. Okay, bila dia naik ke atas ni, nampak tak? Dia naik ke atas ni kan? Naik, lepas tu dia ada turun pula. Automatik dia akan jadi sini adalah resisten. Sini adalah maksudnya resisten. Lepas tu dia turun pula. Dia turun, dia naik pula. Sini automatik orang panggil dia sebagai support. Okay. Saya markkan. Sini. Sini support, sini S ni okey, ni support, okey. Ni pula resistance. Okey, jap okey. Ini pula resistance. Lepas tu sini pula resistance juga. Okey. So dah boleh nampak besar sikit. Nampak mana dah tak besar kan? Kalau dah besar nampak. Baru cantik. Okay. So ini support, ini support, ini resisten. Itulah maksudnya. Kalau kita pergi tukar ke lain chart kan, contoh, kita boleh tukar perbentukan candle, follow candle, volume candle. Tapi kita guna candle dengan line chart saja. Okay. Andai kata kita guna line chart. Ini nampak, yang tajam ke atas ni, ini adalah resisten. Walaupun dia tajam atas ni sikit, resisten. Tajam bawah, support. Tajam atas ni, resisten. Bawah, support. Atas resisten, bawah, support. Terus, kenapa semua ada resisten dan kenapa semua ada support? Okey, saya nak bagi tahu korang semua. Dalam perbentukan tak kisah chart gold, chart saham, chart apa-apa sekalipun yang ada chart, ada kenaikan dan penurunan, semestinya akan ada support dan juga resisten. Okey, back to basic balik. Apa maksud support adalah harga yang rendah. Nak tahu kenal pasti support berbentuk tajam bawah. Macam ni support, ni support, ini support, ini support. Ini resisten. Ini resisten berbentuk tajam atas. Okay, nak tahu sahnya validnya support resisten yang kita nak entry, nanti kita teruskan. Ini basic dulu, okay? Faham